Saya ada buku ni kerana saya dulu berkempen bersama dengan Pakatan Harapan. Saya turun daripada Johor sampai ke Kedah. Saya pergi ke Kelantan dan Terengganu untuk bagi ceramah. Bagaimana sebenarnya kalau kita pilih dan undi Pakatan Harapan, kita boleh baiki negara ini. Kita boleh buat reformasi institusi. Muka surat 43 menjamin kebebasan media dan hak bersuara. Dalam ini kalau kita belik lagi satu, memansuhkan akta zalim, di antaranya adalah akta hasutan dan juga akta komunikasi dan multimedia. Sekarang, dulu saya bagi ceramah, kenapa kita kena undi Pakatan Harapan. Sekarang kerajaan Pakatan Harapan yang siasat saya, di bawah akta yang terang-terang ditulis dengan warna cantik-cantik ni, bahawa mereka akan menyemak semula dan memasukkan peruntukan akta-akta zalim yang boleh disalahguna. Hari ini mereka telah salah guna untuk menyekat kebebasan bersuara. Antaranya akta hasutan 1948, minggu lepas baru mereka siasat orang dengan akta hasutan. Akta komunikasi dan multimedia, hari ini saya kena siasat. Ini adalah jelas penipuan kepada rakyat Malaysia, kepada pengundi Pakatan Harapan, kepada mereka semua yang undi ke yang tak undi, dengan janji sebuah kumpulan politik yang mahu buat perubahan dalam negara kita.